Zaman dulu ada seorang raja. Raja ni dia ada orang kanan dia. Orang kanan dia tu bernama Syukri. Hamba yang bersyukur. Sesuai dengan nama dia, si Syukri ni dekat mulut lidah dia senantiasa perkataan yang keluar, yang diucapnya adalah Alhamdulillah. Apa jadi? Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Syukri ni orang kanan raja. Raja ni di antara dia punya hobi dia memburu. Dia minat sungguh memburu raja ni. Dia minat sungguh-sungguh, bukan main-main. Sungguh-sungguh dia minat. Dia kerja buru ya. Memang dia minat memburu. Raja ni, bila dia pergi memburu, Syukri ni akan teman dia. Dia pergi memburu, kena pun Syukri pun tengok-tengok pergi memburu, kena. Rusak. Kena yang kelihatan kancil. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukri ni. Ada hari pergi memburu, haram tak dapat apa. Dia pun Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dapat binatang pun Alhamdulillah. Tak dapat apa pun Alhamdulillah. Tak apa. Nak dijadikan cerita, satu hari raja ni pemburu, kena. Bila kena, raja ni dia duk pergi buka, apa nama tu lah, bila dia jerat dia tu, raja ni duk pergi buka jerat. Jari raja ni tertikam satu benda tajam.